Tiga penempatan yang terletak paling tinggi di Malaysia. Korang akan terkejut kat tempat pertama. Ini adalah kawasan dengan penempatan manusia yang paling tinggi di Malaysia. Nama saya Fazil. Saya buat video seperti ini untuk korang. Sangat-sangat berinformatif ya. Jadi jangan lupa follow saya. Di tempat yang ketiga ini adalah Brincang Cameron Highland. Kawasan Cameron Highland ini dikenali sebagai peti sejuk Malaysia kerana kawasan ini mengeluarkan begitu banyak sayur-sayuran yang dimakan oleh setiap rakyat di Semenanjung, bahkan di Singapura. Cameron Highland kawasan Brincang ini terletak 1540 meter daripada aras laut. Tempat ketiga dengan penempatan manusia yang terletak paling tinggi di Malaysia. Kawasan Brincang Cameron Highland ini suhu dia boleh jatuh sehingga ke 14 darjah Celsius. Di tempat yang kedua adalah Genting Highland. Ini adalah satu-satunya tempat judi yang legal di Malaysia. Genting Highland ini pula terletak 1740 meter daripada aras laut dan suhunya boleh jadi serendah 10 darjah Celsius. Sangat-sangat sejuk guys. Tetapi entertainment di sana sangat-sangatlah best. Lagi-lagi kalau korang pergi ke Resort World Genting yang mempunyai taman tema yang paling best di Malaysia. Di tempat yang pertama adalah Kundasang, Sabah. Kawasan Kundasang Sabah yang terletak di Banjaran Croker ini terletak 1900 meter daripada aras laut. Suhu di kawasan ini boleh turun sehingga ke 13 darjah Celsius dan tempat ini sangat-sangat terkenal di Malaysia kerana ianya mempunyai pemandangan seakan-akan di New Zealand. Kalau korang tengok lembu dia pun korang akan terpegun. Lembu dia macam dekat New Zealand guys. Kalau korang nak pergi ke Kundasang, jangan lupa komen dekat bawah. Dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Fazil.